Tapi masa tu memang aku dah rasa nak beranak. Aku dah rasa nak beranak. Lepas tu aku cakap dengan husband aku dah tak boleh, memang rasa nak beranak. Lepas tu betul husband aku bawa pergi hospital. Hospital kata memang aku dah kena deliver dah. Awal. So aku pun okey lah, tak apalah, suka hatilah nak buat apa, yang penting aku keluar. Sebab aku dah berpengalaman. Sebelum ni kan ada anak pertama. So anak kedua ni aku macam okey lah, tak apalah, cepat-cepatlah. Okey lah, sampailah hari deliver tu. Suami aku dah settlekan, aku dah masuk bilik apa semua ni, proses melahirkan anak tu dekat bilik tu. Sampailah aku rasa baby tu betul dah keluar. Aku lega, okey, baby tu dah keluar. Nangis kat bilik tu penuh. Aku dengan penat apa tu semua. Aku ingat lagi masa tu keadaan tu. Memang aku ingat aku rasa penat. Suara baby, suara doktor, suara husband aku dan. So baby tu memang dia akan angkat datang dekat aku. Masa baby tu datang dekat aku, kau tahu tak, aku tengok baby tu, aku menjerit. Kenapa? Sebab baby aku tu keadaan yang macam anak, aku nak cakap macam anak hantu, aku tak tahu nak cakap. Tak Tapi sempurna buruk. Mata aku nampak baby tu macam hitam, botak, rangka, kurus, keding. Macam Muka dia pelik gila nak mati. Muka anak aku tu pelik gila nak mati, buatkan aku rasa nak menjerit, terkejut. Bila sampai mata aku macam ni tau, macam nak tertutup, terbuka macam tu, aku penat kan. So bila nurse tu bawakan dekat aku, ada husband aku tu, aku pandang macam tu, aku menjerit sebab tengokkan keadaan yang macam aku describe tadi. Pandang macam tu, aku menjerit sebab tengokkan keadaan yang macam aku describe tadi. Allah Akbar. Dah bilik tu macam dah haru biru dah sebab aku menjerit. Aku menjerit sekuat hati aku. Memang aku tak boleh nak cakap apa.